Macam best dekat video atas motor ni. Tapi ada kah action cam bawah RM1,000? Senpai, kenapa motovlog ke tu? Aku sebenarnya baru nak start bro. Aku nak record video atas motor ni macam brother ni. Memang style lah. Ada tak action cam yang murah tapi dia punya kualiti padu? Oh, so kau nak cari action cam bawah RM1,000 lah kan? Oh, aku rasa aku kena check ni. Akaso Brave 8. Sesuai untuk beginner macam kau. Untuk first timer nak record video atas motor tu memang nice lah Akaso Brave 8 ni. Dengan kualiti 4K 60fps cukup cantik lah untuk kualiti video sekarang. Untuk kau upload kat TikTok, IG, YouTube dan segala social media yang kau ada lah. Kecil je dia punya kamera. Okey je. Bukan setakat video je lawa. Kalau kau nak ambil gambar pun boleh. Dengan 48 megapiksel, bagi aku dia punya detail cukup bagus lah sebenarnya. Dalam keadaan lighting yang terang. Cumanya kalau kau record video waktu malam ataupun keadaan low light, dengan half inch CMOS sensor ni, aku tak rasa dia punya footage nampak terang sangat. Ataupun taklah buruk sangat. Cumanya dia kurang detail lah. Tapi kau boleh record 8K timelapse dengan 16 kali slow motion. Bagi aku itulah features yang sangat complete lah untuk action cam bawah RM1,000 macam ni. Tapi aku first time nak record video ni, aku takut ada momen yang aku terlepas nak record. Tak payah risau sangat tu. Sebab action cam ni dia datang dengan function pre-record. Sebelum kau tekan record tu, dia dah record sesiap dah. Nice Kalau kau nak bawa Akaso Brave 8 ni pergi menyelam ke apa kan, kau tak risau sebab dia boleh selam sampai 10 meter. Lepas tu juga dia ada voice control. Maknanya kau boleh control melalui voice je, voice command, face AI metering. Dia akan detect, dia akan fokus ke muka kau. Kau nak buat vlog pun tak ada masalah lah. Dan paling best sekali dia ada bagi banyak sangat free gift yang kau boleh dapat dalam satu package ni. So boleh aku tak dekat helmet Grey Show aku ni kan. Oh, nice juga kat sini. Kau pun baru beli motor, baru nak start motor vlogging. Akaso Brave 8 ni is a good pick lah. Harga pun murah, kualiti pun ngam. Wah, style juga ni. Kau nak beli? Dah teracun kan? Nak beli satu? Kau tekan je link kat bawah ni. Thanks, tu senpai. Tak ada hal bro.